Okey, untuk 1D. Tadi cikgu dah terangkan cara 1, sekarang cara 2. Cara 2 ni kita gunakan iaitu keadaran. Okey, ceritanya macam mana? Okey, ada satu isi padu yang besar. Ada satu isi padu dadu 81 tu nak dimasukkan kat dalam ni, cukup ke tak? Jadi maksudnya dia berkadar lah. Dia apa perlu buat? Cari dulu isi padu ni dulu, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. So panjangnya ialah 9, lebarnya 27, tinggi 9. Okey, dah. Jangan selesaikan, jangan didarabkan. Tengok pula dadu, berapa isi padunya. Dia kata dadu ni bentuk segi 4 sama. Jadi panjang, lebar, tinggi sama, bersisi 3. Jadi panjang, lebar, tinggi 3 darab 3 darab 3. Okey, so maksudnya apa? Cikgu bulatkan. Ni dia berkadar berapa nak jadi macam ni? Tu maksudnya. Jadi caranya ialah yang ini kita bahagikanlah dengan yang ini. Macam mana tu? Okey, kita saja 9 darab 27 darab 9 kita bahagikan dengan 3 darab 3 darab 3. Ingat pesan cikgu? Jangan selesaikan. So, tengok mana yang boleh kita permudahkan. Maknanya berkadar lah. Okey, cikgu buat urut merah, warna merah. Okey, 9 dengan 3. Kan boleh berkadar. Kan dia berkadar. Mana 3 kali 1, 3 kali 3. Okey, yang kedua pula. 3 ni boleh tak jadi 27? Boleh, sebab dia mesti berkadar. 1 kali 9. Ini pun sama dengan jawapan yang ini tadi, 3. So, maknanya jawapannya adalah yang ini. So, 3 kali 9 kali 3. Nak senang, jangan ikut. Yalah, sebab dia kata ini susunan. Ini susunan dah betul lah. Tapi bila kita nak kira, tak payah ikut susunan, tak apa. Maksud cikgu, darab dengan ni dulu. 49, darab dengan ni. So, jawapannya 81. So, dia kata 81. Ngam-ngam lah maksudnya. Itu maksud cikgu, cara yang kedua. Iaitu cara keadaran. Okey? Alhamdulillah.